Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, untuk video kali ni video unboxing, tapi kita letak tepi dulu scene running okay. Sebab aku nak kongsikan dengan korang, kalau macam aku rasa korang biasa dengan mobile fotografi ataupun korang baru mencuba-cuba berjinak-jinak dengan scene content creation yang mostly guna korang punya phone kan, aku pasti one way or another mesti korang pernah stumble dengan satu brand nama Neewer guys, okay. Aku sendiri masa aku mula-mula start kan, aku punya iPhone iPhone 12 kot kalau tak silap aku masa tu kan. Of course aku nak cari tripod, lepas tu aku nak cari video light, ring light. Memang aku dah jumpa Neewer, lepas tu aku beli beberapa barang Sebenarnya Neewer ni dia banyak gila dia punya produk dia sangat-sangat ekstensif okay. Tapi memang fokus kepada fotografi dengan videografi. Aku dapat satu email lah, kalau tak silap aku dia orang start dengan email aku. Dia kata we notice your content macam sama direction dengan dia orang punya produk apa semua. So dia nak seed dia nak bagi aku barang untuk aku cuba. Aku agree kan. Aku ingatkan mula sebab benda-benda macam ni kan, kadang aku banyak dapat email kadang ada yang scam dan ada yang betul lah. So turns out ni betul dan aku pun memang pernah guna barang dia orang, so aku agree. So dia suggest dekat aku dua benda guys, okay. Dan kedua-dua ni memang associate dengan mobile fotografi okay. So jom aku unbox dulu benda ni dan kita tengok apa yang ada dekat dalam package ni, dan aku akan test sikit pasang dekat aku punya phone macam mana. Tapi untuk dia punya actual testing aku tak buat dalam video kali ni kan. Aku akan keluar ambil gambar ke record video semua. Tapi aku rasa mungkin dekat akhir video ni aku akan letakkan beberapa gambar yang aku ambil dengan barang-barang yang dia bagi ni, supaya kau ada idea sikit apa yang kau boleh dapat dengan produk yang dia share dekat aku ni guys, okay. Aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang tonton, yang hadir untuk tonton video kali ni. Dan semestinya kalau macam korang dah hadir tapi belum subscribe tu channel and Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Jom. Jadi guys, Neewer ni korang kalau korang tengok video aku ni, korang nak check out dia punya produk tak semestinya dua benda ni je, macam-macam benda ada. Tak kira lah korang pakai phone jenis apa ataupun kamera jenis apa pun, memang banyak gila barang-barang dia. Dia punya website, korang search je kat Google Neewer Neewer ataupun korang pergi dekat Shopee, korang search apa-apa barang kamera, selalunya nama Neewer akan pop up ataupun korang boleh search Neewer terus dekat dia punya search bar, okay. So jom aku akan unbox. Sebab barang-barang ni dia macam tak ada aku boleh koyakkan guna tangan je lah kan, okay guys. So daripada aku key in ataupun aku submit aku punya order tu, dia sampai dekat aku dalam masa aku rasa dalam 6 hari, tak lama okay. So ada dua benda. Ini dia guys, ni okay, tak ada apa-apa. So satu adalah phone case okay, untuk iPhone 16 Pro, dan satu lagi adalah telephoto lens untuk iPhone 16 Pro juga, ataupun aku rasa boleh guna dekat phone lain juga untuk mobile. Dan ini adalah telephoto 60mm guys, okay. Apa benda lens telephoto ni nanti aku akan kongsikan sebentar lagi. Jom aku keluarkan dulu daripada packaging dia, okay. Ni barang-barang yang ada dekat dalam ni. Aku ni sebenarnya bukanlah orang fotografi sangat, bukanlah professional photographer, tapi aku tahulah kegunaan benda-benda ni kan, okay. Aku keluarkan dulu, nanti kejap lagi baru kita cuba dan juga ulas guys, okay. So ni daripada satu package, dan yang ni adalah iPhone 16 Pro punya case guys, okay. Alright, okay. Packaging dia simple, okay, straightforward je. Dekat belakang ni ada instruction, tapi aku rasa aku boleh lah kendalikan tanpa dia punya instruction manual ni. Aku susun dulu kat atas ni benda-benda yang ada dekat dalam package dia guys, okay. So ni
Jadi aku rasa kita start dulu dengan iPhone case, iPhone 16 Pro case daripada newer ni guys. Okay, so case dia punya design faux leather. Okay, material TPU dengan polycarbonate, dan ni adalah compatible dengan MagSafe lah. Okay, build quality dia smooth, dan aku akan cuba pasang dengan aku punya phone lah. Okay, buka dulu casing aku yang sekarang. Lens ni kalau macam kau nak beli lens je, kalau korang tak beli phone case ni pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, dia masih compatible, tapi kalau ada dia lebih senang lah untuk kita attach. Okay, just masukkan, kita tengok macam mana dia fit. Alright, okay guys, so aku dah pakai dia punya casing ni. Basically semua button memang expose, aku boleh access untuk tekan, dan termasuk button yang kamera ni lah. Okay, dan yang datang dengan dia punya casing ni adalah benda ni guys. Okay, ini adalah filter punya extension guys. Okay, so dekat belakang ni kalau kita tengok, dia ada dekat kamera punya section ni. Okay, dekat lens ni dia ada lubang-lubang yang kita boleh attachkan dia punya lens lah. Okay, dan di samping tu dia ada filter punya extension. So apakah filter punya extension ni guys? Ini saiz 67mm. Okay, jadi kalau macam korang familiar dengan fotografi, ada beberapa filter yang kita boleh gunakan untuk kita ambil gambar ataupun ambil video. Jadi yang ni aku slot in dulu. Aku rasa macam ni juga ni. So dia ada instruction ni, dia kata push. So ada slot, so dia akan klik macam ni guys. Okay, sebabkan dia saiz 67mm, kebetulan aku memang ada variable ND filter untuk aku punya kamera. Okay, yang aku memang selalu pakai lah bila aku ambil gambar dekat luar. Kalau kita pasang dekat kita punya lens kan, nanti dia dapat tapis lah, ataupun dia dapat kontrol kemasukan cahaya supaya bila dekat luar kan overexpose kan. Jadi bila kita ada neutral density filter ni, kita punya video ataupun gambar tu dia kita boleh kontrol lah dia punya kecerahan. So selalunya tak ada glare lah. Okay, macam aku punya ni dia variable, so ada beberapa klik yang aku boleh kontrol dekat sini lah. Okay, tapi disebabkan dia dah melekat dengan aku punya 55mm extension ni, aku terpaksa ambil aku punya lens sekejap. Okay guys, so disebabkan aku ada lens 55mm, aku pakailah extension ni supaya aku boleh tukar-tukar kan. Dekat dua-dua lens aku boleh pakai aku punya ND filter ni. So susah pula nak buka. Okay, jadi aku dah dapat buka aku punya ND filter, dan disebabkan dia 67mm, kita cuba pasangkan dekat extension belakang ni guys. Okay, dia ada thread dekat sini. Memang cun guys. Okay, korang tengok okay, nampak? Ini adalah aku punya variable ND filter. Jadi bila aku boleh pasang ND filter ni dekat phone aku, kalau aku nak record video, contoh aku nak record reels ke apa kan, bila terlalu banyak cahaya, aku pasang benda ni, dia akan tapis. So aku punya kamera dia akan nampak lebih natural guys. Okay, so memang sangat berbeza lah kalau aku tinggi kan. Oh, memang puas hati guys. Okay, tapi sebab sebelum ni aku punya ND filter ni aku boleh guna dekat aku punya kamera je lah. Jadi bila aku dah ada extension ni, aku bolehlah guna aku punya phone untuk mobile fotografi ataupun videografi dengan variable neutral density filter. Okay, so itulah kegunaan dia guys. So memang aku puas hati lah. Tapi bukan sahaja ND filter, ada macam-macam filter lagi lah yang korang boleh attach bila korang ada extension ring lah. Okay, tu yang pertama. Okay, so sekarang ni kita tengok pula dia punya telephoto lens. Ini memang menarik lah, sebab dia punya casing pun kemas gila weh. Okay, ada casing, dan casing dia ada padding lah. Okay, untuk sedikit protection, dan aku akan keluarkan lah. Okay, okay, oh nice gila, nice. Aku memang minat lah. Okay, tak ada apa-apa dalam dia punya casing tu lagi. So
Setakat yang aku pegang, dia punya build quality dia memang solid gila weh. Dan smooth gila guys. Okay, aku buka dia punya cap ni. Ini adalah 60mm telephoto lens. Okay, so kalau korang tak familiar juga, telephoto lens ni dia adalah lens, basically dia zoom lah. Okay, zoom macam kalau kita pakai teropong kan, kita pakai teropong, dia sama jugalah, dia untuk tengok objek ataupun capture objek yang lebih jauh dengan kualiti yang baik lah. Okay, contoh kalau macam kita nak ambil gambar sukan kan, sukan jauh, dia jauh daripada kita kan. So bila kita pakai telefoto, kita dapat capture gambar tu dengan lebih baik. Lepas tu dia punya, contoh kalau macam kita pergi ambil landscape fotografi kan, lepas tu kita nak ambil portrait fotografi, kita tak perlu dekat dengan objek, so kita boleh zoom lah, dia magnify kita punya gambar. Dan untuk lens 60mm newer ni, dia punya magnification 2 kali. Dia akan magnify apa yang kita tengok dekat kita punya kamera phone ni lah. Okay, dan kalau macam iPhone 16 Pro ni, kalau tak silap aku, dia punya optical zoom adalah 5 kali. Okay, lepas tu dia ada digital zoom 25 kali guys. Okay, kalau korang tak tahu apa perbezaan antara optical dengan digital zoom ni, macam kita tengok dekat teropong, konsep dia kan, gambar tu dalam kes kamera adalah gambar lah. Gambar tu dia bawa dekat kepada kita kan, supaya dia lebih jelas, lebih besar. Okay, kalau compare dengan digital zoom yang tadi aku cakap ada iPhone 16 ni 25 kali digital zoom, dia menggunakan software guys. Okay, so image tu memang dia besarkan, tapi dia crop dan dia besarkan. Sebab tu kalau macam kita guna digital zoom, walaupun kau boleh zoom 100 kali, kebanyakan gambar tu dia akan lebih blur. Okay, dia tak jelas macam kalau kita guna lens lah. Okay, sebab tu kalau macam korang tengok macam sports punya fotografi kan, yang pakai kamera dia bawa lens besar-besar, panjang lagi besar daripada kamera semua kan, itu dia nak increase dia punya optical zoom lah. Okay, jom kita cuba lens ni guys. Memang solid gila guys. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada thread lah dekat keliling dia punya mounting port dekat bawah ni. Jadi bila kita dah ada ni, macam aku dah ada casing ni, kita boleh attach terus lah. Okay, sebab dia ada thread kan. So aku masukkan lens ni kat sini. Alright, okay, cuba aku on aku punya kamera. Tapi ni untuk aku tengok sendiri lah kan. Besar guys, besar. Bila aku guna lens ni, okay, aku tak boleh turn on portrait mode dekat phone aku lah. Okay, sebab bila turn on portrait, dia akan fokus kat tu, jadi dia akan nampak lens ni punya body kan. Jadi macam ni aku try pasang ni, tak ada apa-apa, dan aku pasang. Memang dia terus magnify guys. So dekat ni adalah dia punya main lens dekat bawah ni. So memang mantap guys. Okay, so korang tengok macam ni lah bila keadaan dia, bila kita dah pasang dia punya telephoto lens tu. Nampak daripada tepi ni. Okay, dia punya connection ni memang sangat-sangat secure. Okay, untuk gambar dia, nanti aku akan ambil kan, bila aku pergi kat luar, aku akan ambil menggunakan lens ni, aku akan compare dengan iPhone punya yang 5 kali zoom tu lah. Okay, aku tak boleh ambil gambar dari rumah aku sebab memang tengah bersepah gila lah kan. Memang aku tak akan tunjukkan korang. So sekarang ni satu kali zoom dengan telephoto lens 60mm ni, aku try tekan 5 kali optical zoom untuk phone aku lah. Mantap guys. Yang ni aku boleh ambil sebab background dekat walaupun semak dia tak nampak sangat sebab dia dah zoom dengan sangat dekat, dan memang clear gila guys. Okay, maknanya optical zoom iPhone 5 kali, dan dia tambah lagi dengan aku punya magnifying untuk newer telephoto lens ni. Okay, cantik. Aku tengok image quality dia. Image quality dia cantik guys. Okay, macam aku cakap tadi, tak semestinya bila kau pakai kau ada telephoto lens ni, kau kena ada casing ni sekali. Aku akan tunjukkan korang, kalau macam korang tak ada casing ni, macam mana nak attach dengan kita punya phone. Okay, so aku tutup sebentar, aku buka balik.
casing TPU polikarbonat ni. Okay guys, so dia ada clip ni. Jadi macam mana kita nak attach clip ni? Senang je. Dia ada macam ni. Aku boleh tarik ni. Dan clip ni dia ada sini, dia ada macam ada pad lah. So dia tak mudah tertanggal. Dan of course yang ni untuk pasang lens ni kena kat belakang lah. Sebab lens tu kita nak bagi magnification dekat main lens ni. So letak macam ni. Fix kan. Dan alright. So ini keadaan dia bila aku tak pakai phone case daripada newer yang ada slot ataupun thread untuk lens tu. Aku just clip dan boleh ni lah, boleh screw ni untuk lebih secure. Dan ambil lens ni, screwkan dekat belakang ni. Dia dah ada thread juga lah. Super pula nak buka ni. So dia dah ada thread juga, sama macam dekat lens tadi, dia dah ada thread. So kita pasang ni. Alright. So dia memang secured fit guys. Secured fit ni daripada tepi dia. Nampak klip kat atas tu. Dan seperti yang tadi juga, dia ada ring untuk filter. So aku try juga dengan aku punya ND filter. Konsep dia sama, tapi yang ni dia punya thread tu adalah dekat dia punya lens tu sendiri lah. Kau tengok sini ada lens, ada thread dekat dalam tu. So aku ambil dia punya ring ni, aku just masukkan. So dah secured. Maknanya aku boleh ambil balik aku punya, mana yang di filter, oh ni. Aku ambil balik lens aku ni, aku buka balik dia punya ND filter, dan aku attach balik dekat telephoto lens ni. Maknanya bila aku nak ambil gambar kat luar nanti, terang kan, aku pakai ND filter ni, aku dapat macam ni juga guys. Nampak daripada tepi. Memang solid lah aku. aku tak pernah aku tak pernah ada tak pernah imagine yang aku akan pengguna mobile fotografi sampai ke tahap ni lah. Sebab aku pun memang dah ada kamera. Jadi bila ada benda-benda ni, aku rasa macam mantap juga kan. Jadi dan mungkin aku akan explore filter-filter lain yang ada dengan newer ni lah. So aku rasa tu dia yang lengkap lah semua benda yang ada kaitan dengan kedua-dua produk yang newer share dengan aku ni untuk aku cuba dan aku review balik dengan korang. Macam aku cakap tadi, dalam video kali ni aku mungkin akan letak sikit gambar dekat ujung video ni. Boleh lah tengok gambar ni. Kalau macam aku zoom aku besarkan, sama ada gambar terpecah ataupun tak kan. So dalam ni pun ada cleaning cloth lah. So aku masukkan balik lens ni. Untuk sekarang ni aku akan pakai aku punya casing lama dulu, sebab yang ni dia tebal juga lah. Sebab aku selalu bawa phone aku untuk berlari kan. Jadi bila aku nak guna untuk mobile fotografi, aku akan guna barang-barang ni untuk capture gambar-gambar yang lebih menarik lah. Sebab lagi satu, kita anak kecil-kecil kan, anak kecil-kecil dia selalu berlari sana sini kan. So kalau ada telephoto lens, senang sikit kan. Tak payahlah nak kejar dia orang, aku boleh snap daripada jauh je kan. Jadi guys, aku rasa tu je yang aku nak kongsikan untuk video kali ni. Semestinya kalau macam korang nak check produk-produk newer ni, senang je, sebab website dia pun memang ship ke satu dunia lah. Tapi aku rasa kebanyakan daripada korang memang prefer Shopee. Sebab tu aku sendiri pun prefer Shopee ke lah. Dan semestinya kalau macam korang nak lagi senang, korang pergi ke aku punya description video ni. Aku sertakan sekali link newer dan juga Shopee link untuk casing dan juga telephoto lens yang aku review ni lah. Lepas tu korang boleh explore sekali lens-lens lain yang ada kan. Memang banyak lah. Dia punya telephoto lens pun ada yang lebih panjang. Lepas tu ada macro lens. Kalau macam korang suka ambil gambar-gambar yang magnification kau-kau punya kan. Harga pun korang boleh check dekat Shopee lah kan. Sebab dekat Shopee selalu pun kadang-kadang ada diskaun, ada korang punya coins lah, korang boleh tukar benda semua. Kalau macam ada apa-apa yang korang nak tanya kat aku, ataupun korang nak kongsi ke apa-apa, korang nak komen ke, ataupun korang pernah try barang-barang ni,
korang boleh komen kat bawah dan insyaAllah aku akan jawab persoalan ataupun korang punya ulasan lah, okay? Jadi aku rasa tu je setakat ni je aku nak kongsikan dalam video kali ni. Aku minta maaf kalau ada apa-apa yang tak betul. Korang nak betulkan, mungkin ada di antara korang ni memang professional photographer, term misalnya aku guna tak betul ke, tak ada masalah, korang boleh komen kat bawah. Sebab macam aku cakap tadi, aku start benda ni pun memang belajar sendiri daripada zero sampai ke sekarang ni. Ada banyak lagi yang aku perlu belajar, guys, okay? Kalau macam korang belum subscribe tu channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia. Aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang tonton video kali ni, walaupun bukan video running daripada awal sampai ke saat ni. Dan terima kasih kepada Newer untuk barang-barang ni yang aku akan cuba dan aku akan kongsikan dengan lebih terperinci dalam video berikutnya. Okay, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berfotografi ataupun bervideografi. Bye-bye. This the second last one.